Jom masak lala buttermilk spicy. Resipi yang sangat sedap dan mudah untuk dibuat. Masukkan buttercup. Masukkan bawang putih yang dah di blend kasar. Masukkan daun kari. Masukkan lada for spicy. Kacau-kacau. Masukkan lala. Kacau-kacau. Biarkan seketika sehingga cengkerang dia berubah warna nak masak. Kacau-kacau. Dah tak sabar nak makan. Bau dia satu rumah dah boleh bau guys. Sangat sedap, simple dan mudah untuk dibuat. Masukkan susu cair ataupun susu full cream fresh milk. Kacau-kacau dan biarkan memekat. Masukkan sedikit secukup rasa, sedikit garam dan juga additional black pepper. Kalau kuah terlalu pekat, masukkan sedikit air. Lala buttermilk spicy kita is done. Sangat sedap and mudah je nak buat. Korang kena try buat, okay? Nak makan dengan nasi putih pun sedap, nak makan dengan roti pun sedap, nak makan dengan monto tu pun sedap. Okay, nak makan dengan spaghetti pun sedap guys. Satu resipi boleh makan dengan pelbagai jenis juadah lain. Selamat mencuba and selamat menjamu selera. Thanks for watching guys. Jangan lupa untuk like, share and subscribe to my YouTube channel. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.